Dua penjenayah yang dipercayai aktif menyamun tersungkur dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di tempat letak kenderaan sebuah bangunan di Residence Nilai Seremban Negeri Sembilan malam tadi. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Risikan atau Operasi Bukit Aman, Datuk Fadil Marsus berkata pihaknya mengesan suspek dalam keadaan mencurigakan pada pukul 10 malam. Suspek pertama lelaki tempatan berusia 40 tahun mempunyai 76 rekod jenayah, manakala suspek kedua berusia 29 tahun mempunyai 11 rekod jenayah. Polis merampas dua pucuk senjata api iaitu pistol separa automatik dan revolver yang dipercayai digunakan dalam jenayah samun, kongsi gelap dan pengedaran dadah. Hasil risikan, kumpulan tersebut dipercayai terbabit dalam lebih 70 kes jenayah di sekitar Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Selangor. Beliau berkata siasatan awal mendapati kumpulan tersebut aktif menyamun kediaman, kilang serta premis penyimpanan barangan di Selangor, Negeri Sembilan dan Perak. Tambahnya, polis giat memburu saki-baki ahli kumpulan yang masih bebas dan percaya lebih banyak tangkapan dan rampasan akan dibuat selepas ini.